Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya GM Hobby. Ini adalah video aquarium yang hari tu saya set up bersaiz 3 kaki selepas saya biarkan lebih kurang 24 jam lah. Lebih kurang. Saya tengok air dah semakin jernih. Saya ingat saya nak beli ikan, dan saya bercadang nak bela apa nama dia, Chana Yellow Centaurum, sebab dulu saya pernah bela. Lepas tu saya dah bagi dekat kawan ikan tu sebab tak ada masa nak jaga. Lagipun masa tu saya fokus pada goldfish, tapi tempat baru saya ni air dia tak ngam lah untuk goldfish. So akhirnya saya pergi ke rumah adik ipar ni. Saya sauk lah seekor ikan dia ni, bawa balik, bawa masuk dalam beg macam ni je. Sebab rumah dekat kan, tak kisahlah. Lepas sampai ke rumah tu, air dia yang dalam beg ni daripada tempat rumah itulah saya buang. Saya cuma masukkan ikan dan air tu sikit lah termasuk juga dalam ni. Tapi tak apalah. Seeloknya kalau kita beli ikan kat seller ke kat kedai ke apa ke, air daripada tempat dia orang tu jangan bawa masuk lah ke tempat kita. Kan, sebab takut ada penyakit ke, kalau ada penyakit ke nanti merebak kat aquarium kita pula. Lepas tu saya tak tunggu lama-lama, saya terus terjunkan je dah ikan ni dekat dalam ni sebab tempat tu terlalu kecil kan. Lagipun saya nak macam nak ambil air daripada aquarium saya ni masuk ke dalam beg tu. Tempat tu pun sempit, saya tak nak ikan stres. Dan ini adalah keadaannya selepas saya masukkan tadi. Dalam beberapa jam saya tunggu, saya tengok ikan dah mula naik ke atas dan mula berenang aktif lah. Saya harap dia okey lah dekat dalam ni. Untuk ikan ni baru sampai kan, saya baru je terjunkan di dalam aquarium ni, jadi saya tak bagi makan dululah. Mungkin esok saya akan bagi makan, tengok keadaan lah. Kalau dia mojok je kat tepi kan, kat bawah ke apa ke, menyorok je, mungkin saya akan puasakan dululah untuk sementara waktu. Tapi saya tengok ni okey lah ni. Saya tengok dia dalam keadaan okey, berenang dia pun cun. Mungkin besok saya akan beri makan dan cuba latih mental dia sikit. Ini hari yang kedua. Keadaan ikan okey, saya tengok dia tak menyorok, dia tak takut lah dia sesuai dah dalam tempat dia ni. Dan keadaan tempat dia yang baru, dia dah mula beradaptasi. Saya tengok dia dah okey dan saya cubalah bagi makan. Sebelum ni owner saya tengok dia bagi makan pakai penyepit besi yang macam ni. Jadi menjadi masalah pula dekat ikan ni. Kalau saya main-main tangan, dia tak mau. Dia tak mau bergerak. Dia buat tak tahu je. Tapi bila saya buat main pakai penyepit macam ni, yang biasa owner lama gunakan, saya tengok dia aktif. Dan pada kesempatan ni saya cubalah untuk bermain-main dengan tangan sambil bagi makan tu kan. Saya bagi-bagi digeram-geram dulu dengan penyepit ni. Nanti saya main tangan, saya tak bagi makan dulu, saya acah-acah dulu macam tu. Agak lambat jugalah sebab sebelum ni pun saya pernah bela Chana. Memang daripada tempat seller tu pun sama juga dia pakai penyepit ni. Jadi untuk latih dia guna tangan tu agak lama jugalah. Tapi untuk ikan ni saya tak pasti sebab setiap ikan tu dia berbeza. Ada yang sekejap dia dah jadi mental dia kan, ada yang lambat. Memang kena sabarlah. Yang penting kalau bela Chana ni, ikan-ikan baru yang baru sampai daripada tempat seller tu kan, baru sampai kat rumah kita tu, ikan tu aktif macam ni. Walaupun baru je, lebih kurang 24 jam dia aktif macam ni. Ini memang best, memang senang kalau macam ni. Tapi kalau dapat yang jenis mogok kat bawah, diam je tu, itu memang bermasalah sikit lah. Bukan bermasalah apa, cuma kita agak lambat sikit lah nak main dia punya mental tu kan, nak naikkan mental. Dan ini adalah video hari yang seterusnya, hari keempat ke macam tu lah, saya tak ingat. Saya melatih dia guna tangan dan akhirnya alhamdulillah dia dah boleh kejar-kejar kan. Saya main tangan tu dia dah boleh ada respon lah dengan jari. Dengan tangan dia dah mula kejar-kejar macam ni. Yang bestnya kalau dia nak kejar-kejar dengan kita punya tangan ni, untuk buat mental dia lagi padu tu sebenarnya lagi senang. So kalau ikut daripada pengalaman saya yang sebelum ni lah, kalau saya bela ikan Chana ni, tak kira lah apa jenis sekalipun, bagi makan ke apa ke, saya memang guna tangan.
Kalau macam korang geli nak pegang cacing tu ke apa kan, macam ulat roti ke, kalau korang geli boleh pakai penyepit, tapi kau acah-acah pakai penyepit. Lepas tu kau main tangan, acah-acah pakai penyepit, kau main tangan, macam layan dengan tangan. InsyaAllah nanti dia akan ikut korang punya tangan lah. Selepas lebih kurang aku ingat 6 hari lebih kurang macam tu, Alhamdulillah dia dah mula respon dengan tangan, dan tengok dia dah mula garang macam tu kan. Dia dah mula garang. Jadi seterusnya memang tinggal layan je lah. Kalau macam ni kita tinggal layan je mentor dia kan. Ini aku sengaja je aku try ketuk cermin tu. Tengok macam mana dia lari tak, dia nyorok tak. Dia makin melawan. Maknanya ni memang kalau dapat macam ni okey lah, syok lah. Kita kena rajin-rajin lah main dengan tangan supaya mental dia tak drop kan. Lagi satu, biasanya aku untuk naikkan dia punya corak-corak dia ke apa ke tu, macam baba dia tu, selain daripada bagi makan, aku rajin layan macam ni lah. Untuk kita tak nak dia makin pudar kan. Kalau kita biarkan je setakat bagi makan, tinggal nanti warna-warna dia, corak-corak tu macam kurang lah, pudar. Dan ini video yang aku rekod pada hari inilah, dah seminggu satu hari. Hari 7-8 hari ke macam tu lah, 8 hari 9 hari. Ikan semakin okey, alhamdulillah. Cuma nak kata mental dia tu tak adalah padu sangat, masih boleh lah lagi kan. Kita layan macam ni dia nak ikut dah. Alhamdulillah. So berhasil lah aku punya Cana ni dapat aku train lah guna tangan kan, guna jari. Kadang-kadang lambai dari jauh dia pun dia dah okey dah, dia ikut. Kalau sebelum ni nak kena pakai penyepit tu baru dia nak main macam ni kan. Yang ni memang sangat okey lah. Aku tak perlu pakai cermin, cuma layan penyepit, lepas tu tukar jari, layan penyepit tu lepas tu tukar jari. Macam ni lah yang aku nak. Bila kita layan dia macam ni, rajin-rajin main dengan dia, mata pun aku tengok dah mula dah nak merah tu. Padahal aku punya makanan aku cuma bagi dia makan ulat roti je. Tapi tak cukup lah sebenarnya. Elok kalau di train tambah lagi dengan kita guna pellet, macam black diamond ke, tu lagi okey. Oh ya, sebelum aku terlupa pasal air. Pada hari pertama ikan sampai dengan hari kedua tu memang aku pakai air jernih, air bersih je lah. Hari ketiga tak silap aku baru aku masukkan daun ketapang. Bukan jus ketapang aku pakai daun ketapang. Sebab kat rumah aku memang ada pokok ketapang. Jadi aku ambil daun dia tu, aku masukkan dekat dalam filter. Aku tak masuk dalam aquarium, masuk dekat filter bawahan. Aku pakai samtang. Jadi aku masuk je, sumbat je dekat tempat pump tu, masukkan. Jadi air tu tak adalah pekat sangat ni. Dia macam TO lah, warna air TO. Ni kalau aku buka lampu ni agak terang sikit, tapi kalau aku tutup lampu tu nampaklah macam air TO pekat tu. Dia cuma tak adalah gelap sangat kan. Macam tu je lah yang aku buat dekat ikan cana ni untuk buat masa ni lah. Mungkin akan datang aku akan train dia guna pellet pula. Sebab aku nak silang-silangkan bagi makanan hidup dengan pellet untuk bantu naikkan dia punya bar dia dulu. Warna tu aku tak kisahlah naik, itu sebab warna biasanya aku buat last. Yang penting bar dengan cabung dengan bunga tu aku nak try dulu, nak buat dulu. Mata pun dah okey tu, dah agak merah tu. Okeylah, aku rasa setakat inilah saja video untuk hari ini, untuk kali ni. Next time nanti aku akan update lah perkembangan ikan ni seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.